untuk mengalirkan pintu berkat yang paling besar dalam dunia ini masuk dalam keluarga kita. Antara pintu barakah yang paling besar adalah memelihara dan menjaga serta berbuat baik kepada ibu dan ayah kamu. Ini sunnah keluarga bahagia kalau nak tahu. Siapa berasa hidup dia sempit, siapa berasa sekarang ni gaji tak cukup, siapa yang hari ni berasa anak dia empat-empat tak dengar cakap dia, ambil mak ayah duduk dalam rumah. Kalau mak ayah masih sihat, tak mau pindah rumah kita, selalu ziarah ibu dan ayah kita. Buat baik dan ihsan dengan ibu dan ayah kita. Jangan menyakitkan perasaan yang Allah sebut, fala taqul lahuma uffin. Perkataan uff jangan kamu sebut dengan ibu dan ayah kamu, terutamanya ketika mana mereka telah pun dewasa. Ini rahsia sunnah keluarga bahagia yang paling besar. Siapa ada mak ayah sakit, berebut dengan adik-beradik untuk ibu atau ayah yang sakit itu duduk di rumah dia. Kalau adik-beradik lain kata tak sempat nak jaga, tak sempat nak tengok, mak yang dah pakai pampers, ayah yang dah nyanyok, bagi saya yang jaga. Ini pintu syurga dan kunci syurga yang paling berat yang ada di atas muka bumi Allah, ibu dan ayah kalian. Berasa sempit rezeki, berasa serabut dengan keluarga, ambil mak ayah duduk dengan kita.